Ni yang best bila kau jalan-jalan bawa skuter, sebab sifat convenient dia tu. Ya Allah, seronok. First, aku semalam tidur lupa nak charge phone. So apa-apa kita boleh charge dulu phone. Lepas tu macam aku tunjuk dekat video walk around tu, dia ada dedicated slot. Dedicated punya slot, bukan mami Daddy untuk phone, letak je kat situ. Lagi satu phone gantung kat sini. Lepas tu kita boleh jalan dengan senang hatinya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi belilah Maxi Scooter. Kejap lagi sampai Karak, tahu-tahu dah penuh bateri. Bila tak naikkan windshield dia bukan main, bising lagi mat. Enjoy betul. Kona satu kali, tapi aku tak berani lah. Dah 2 biji skuter aku menyagat-nyagat dia punya stand serat. Jadi fobia pula. Alamak bang, daripada semalam apa kau pasang signal nak ke kanan tu? Memang mantap Hari ni nak masuk lorong, semalam lagi dah bagi signal. Itu kalau betul dari semalam dia on. Kalau buatnya daripada minggu lepas lagi dia dah on signal tu, memang nampak lah tanda-tanda bila dah pasang tak reti nak padam ni. Okey, tepat lalu bang. Terima kasih. Dan macam biasa lah, satu benda yang membuatkan aku seronok bila travel pergi mana-mana pakai motor ataupun skuter ni kan, lepas tu on Google Map, dia satu benda yang menjadi motivasi kepada diri kita adalah dia punya estimated time arriving ataupun dia punya ETA ni kan. Sebagai contoh, tadi dekat aku punya Google Map ni, dia punya ETA tu aku akan sampai sana 11.14. Tadilah masa mula-mula aku buka Google Map ni tadi, tapi sekarang ni dia dah 11.10. Dia dah potong lagi 4 minit. Dan perkara ini hanya akan terjadi bila mana kau pergi ke tempat yang nak dituju tu naik motor. Kalau naik kereta tu saya harap lah dia nak potong-potong makin bertambah dia lah, especially bila time kereta banyak, tiba-tiba jam teruk lah, congestion lah. Tengok dia turun lagi seminit. Tadi pukul 11.10, sekarang dah 11.09 minit. Mantap. Turun lagi. Sebab kalau ikut perancangan asalnya, aku nak kena sampai dekat aku punya RV point ni pukul 11. Tapi boleh sampai tu ngam-ngam suai pukul 11. Itu pun kalau ada yang dah sampai pukul 11 je lagi. Biasa kena sidai dulu. Ada Roblox ke kat depan tu? Jangan buat pasal. Oh bukan. Nampak baju hijau-hijau macam itu, ingatkan abang polis nak buat Roblox. Baju yang ada reflektor tu kan. Sekarang 11.7 minit dia punya ETA. Alamak, apa tertekan horn. Nak tutup signal tertekan horn. Signal mana je beza. MDR. Anjay. Bapak seronok je. Dia bila bercerita pasal skuter-skuter Maxi macam gini kan, sebagai contoh lah, kalau aku nak comparekan antara NSS 250 ni dengan ADV 350 yang aku pernah test sebelum ni kan, kalau kita tengok pada dia punya displacement tu ataupun pada dia punya CC tu, nampak macam tak beza sangat kan. Alah, 250cc dengan 350cc dalam 100 saja bezanya kan. Tapi perbezaan bila kau bawa atas jalan, kau boleh rasa tu beza dia. Sangat-sangat beza. First, kalau nak cerita dari segi power dia, dari segi power memang terasa lah perbezaan dia. Sebab ADV 350 tu kalau nak dapat 1.4 tu memang celah gigi aja. Kau duduk tegak, relax, sempoi aja kan, dapat 1.4. Tapi dengan NSS 250 ni, dia agak bercinta juga nak menyampai ke 1.4 tu. Dia bila nak capai 1.2, 1.3 tu tak ada masalah. Memang makanan dia lah kan. Dan benda tu senang je. Atas jalan yang rata pun boleh dapat 1.2, 1.3. Tapi bila dia dah jejak kelajuan 1.37, 1.38 tu, dia dah mula macam menung kat situ. Lambat aja dia nak naik ke 1.4 tu. Itu dari segi dia punya engine punya power. Lepas tu kalau nak cerita pasal dia punya nimble, dia punya ringan, dia punya lincah, beza teruk. Yang ini aku boleh cakap 5 kali lebih lincah daripada ADV 350 tu. Rasa nimble, rasa ringan. Itu yang aku cakap tu. Walaupun beza cc dia 100cc tapi banyak benda-benda yang membezakan mereka berdua. Tapi tu lah, kau boleh rasa seronok sikit lah bila bawa skuter-skuter yang 250cc ke atas, especially bila atas highway tu. Kau pulas sajalah. Dia tahulah nak jalankan tugas dia. Update terbaru, macam aku cakap tadi, aku punya ETA tadi 11.14 minit kalau tak silap lah. Masa awal-awal aku buka Google Map ni tadi, sekarang ni aku punya ETA dah jadi 11.3 minit. Dia dah potong 10 minit, 11 minit. Mantap. Apa ni dia bawa torpedo lah Syah. Dia punya nose. Kalau dia tekan tu, dia punya top speed boleh pergi 200 tu. Kalau dia pakai satu botol nose tu lah. Okey, dekat sini dah start perlahan. Dia nak perlahan, dia perlahan lah. Saya masih kekal dan boleh terus lujur. Dia tak nak masuk pula. Teragak-agak pula beliau.
dah sampai Tol Gombak. Yang ni memang penuh debaran area sini memang penuh debaran. Aku tiba-tiba rasa cuak pula sebab aku tak pegang rotek motor ni. Kalau ada Roblox kan tak, pasal-pasal kena call orang Honda tu kan. Hantarlah saya rotek, saya nak tunjuk dekat polis ni. Tapi itulah benda diorang implement digital punya rotek. Sepatutnya diorang boleh check lah kan. Mungkin lah kita bersangka baik, dia macam nak kenal pastilah kalau ada kes-kes motor curi ke apa ke kan. Kalau level-level kita nak berusnuzon lah. Okey, sudah mau sampai. Sekarang pukul 10.59 dan saya sampai tepat pada waktu yang dijanjikan, 11 pagi. Akak nurse, helmetnya mana? Oh, lori depan tu. Alamak, old school style bang. Signal tak hidup kita. Aduh, duduk. Bapak busuk gila. Aduh. Ui, lori. Dia nak keluar rupanya. Saya tak perasan. Lain macam cara kau makan jalan cik. Apalah. Besarnya lori tersebut. Bila dia daki bukit ni, dia taklah mengecewakan. Tapi rasalah dia macam kurang sikit power. Kalau setakat nak dapat 90, 98, 100 km sejam tu dekat kawasan berbukit dekat area Ulu Yam ni boleh lagi lah. Alright, dia dah masuk fasa downhill. Ni abang polis. Boleh tak saya jalan ni? Terima kasih bang. Lepas. Aku dah lah tak ada rotek motor ni. Bukan tak ada, rotek motor ni aku tak pegang. Tapi kalau dia check dalam sistem, rotek dia hidup ni. Motor ni motor pinjam, motor test ride. Laju je bawa tu pajak tu. Laju-laju nak ke mana? Depan tu Roblox bang. Oh, basah. Wow. Nice. Whoop. Whoop. Nice. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?